Salam sejahtera dan hai. Saya hos anda, Khalid Hamid ataupun MK. Jom sama-sama kita BTMP, belajar trading melalui pendengaran. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Hello traders, apa khabar? Salam sejahtera. Terima kasih di atas kesetiaan anda di dalam mendengarkan BTMP. Tajuk podcast kita kali ini ialah dah belajar pun masih akan gagal. Sedih tak bila anda dah pun belajar sesuatu dengan bersungguh-sungguh tetapi anda masih tetap akan gagal? Kebaran kalian anda untuk gagal dalam trading adalah setinggi 90%. Malah ada yang kata setinggi 95%, yang kata sampai 99% pun ada. Itu bermakna profitable traders dalam dunia dalam jangka panjang hanyalah sekitar 1-10% sahaja. Ianya adalah 1% yang sangat-sangat kecil. Kalau kita bandingkan dengan kerjaya profesional, contohnya doktor. Adakah anda tengok 10 doktor yang merawat pesakit, 9 doktor tak mampu nak berjaya menjadikan pesakit itu sembuh. Maknanya daripada 10 doktor, 9 gagal dan hanya 1 sahaja yang berjaya menyembuhkan pesakit itu. Boleh tak anda terima statistik yang macam ni? Sudah tentulah tak boleh kan? Tapi realitinya dalam trading memang begitu. Daripada 10 trader, hanya 1 sahaja yang akan berjaya. Jadi anda buatlah apa pun. Pakailah indikator ke, anda belajar ke. Kebaran kalian untuk anda berjaya memang sentiasa tipis. Sebab statistiknya ataupun realitinya memang begitu. Dan dalam podcast ni saya akan terangkan kenapa dah belajar pun masih akan gagal dalam trading. Secara umumnya ada 3 perkara yang anda kena belajar kalau anda nak menguasai trading. Yang pertama, yang paling biasalah iaitu analisis teknikal. Ia juga dikenali sebagai strategi ataupun trading edge. Kemudian yang kedua adalah risk management. Macam mana anda menguruskan risk to reward anda dalam trading. Dan yang ketiga adalah psikologi trading ataupun juga serpihannya sebagai mindset. Kalau anda berjaya menguasai ketiga-tiga ilmu ini, maka anda bolehlah jadi seorang trader yang profitable. Jadi kalau anda masuk kelas dan anda dah pun belajar ketiga-tiganya, kenapa anda masih berkemungkinan tinggi untuk gagal? Okey, saya akan terangkan. Ini kerana anda telah memberi pemberat ataupun anda telah fokus kepada ilmu yang salah. Daripada dulu sampai sekarang, saya dapati termasuk juga diri saya sendiri, kita terlalu fokus terhadap teknikal. Kita terlalu mencari kesempurnaan. Kita nak elak loss. Kita nak cari teknik yang tak akan loss dan kalau boleh tak nak floating langsung. Lepas entry terus price pergi. Betul tak? Jangan cakap tak betul sebab saya dah 15 tahun mengajar. Ini pengalaman saya sendiri. Saya sebagai trader dan juga saya yang mengajar. Kebanyakan trader diorang tak minat sangat pun pasal risk management ataupun psikologi trading. Tapi bila kita ajar pasal teknik, itulah yang dia paling bersemangat. Lepas tu dia akan tanya kita soalan yang bukan soalan yang boleh dijawab dalam trading. Contohnya, dia tanya, ni dah ada bullish candle. Kalau kita buy ni, kita confirm profit lah kan? Jangan tipu saya percaya anda pun pernah tanya soalan-soalan macam tu. Kemudian bila dia tengok chart tu, kita ajar macam ni, lepas tu dia cakap pula, tapi kat sini kenapa dia loss? Dia pergi tanya pula kita, kenapa loss sedangkan dah ikut SOP? Jadi kita pun kenalah terangkan, itu adalah nature of trading. Jadi nampak tak, daripada belajar macam tu sahaja pun, sesi tu pendek saja, tapi kita boleh nampak ataupun keluarkan yang trader ni dia sentiasa mencari jalan keluar daripada loss. Boleh-bolehnya nak elak loss melalui technical analysis. Cuba anda bayangkan hedge fund, bank, semua institution besar tu, diorang trade macam mana? Modal diorang berapa besar? Adakah anda mampu mengatasi diorang? Diorang ada training department, diorang ada macam-macam teknologi. Diorang pakai AI yang sentiasa belajar setiap jam dan mungkin setiap minit. Anda pula belajar 3 bulan sekali baru masuk kelas. So, apa harapan anda untuk mengalahkan diorang? Namun begitu, dengan kepakaran ataupun kecanggihan macam tu, dia tetap tak menjamin profit untuk mereka. Mereka akan tetap mengalami losses. Itu adalah sesuatu yang memang tak boleh nak dielakkan. Kalau anda jenis seorang yang terlampau taksub dengan analisis teknikal, anda kena berhenti. Berhenti terlampau taksub dengan analisis teknikal.
Kalau anda pernah dengar podcast saya sebelum ni, pejam mata pun boleh profit. Tapi anda nak profit dalam 20 ataupun 30 trade, itu yang memerlukan skills. Tapi skills tu bukanlah skills technical semata-mata. Dia lebih kepada risk management dan juga psychology trading. Yang paling utama tentulah psychology trading, yang mana itu merupakan fokus BTMP dan apa yang saya tekankan beberapa tahun kebelakangan ini. Kalau anda pejam mata pun anda boleh profit, maknanya bukanlah technical analysis yang akan menjadikan anda berjaya dalam trading. Sebaliknya, ianya adalah risk management dan juga psychology trading. Nah, yang paling basic sekali adalah anda kena ada loss limit. Tapi bukan sekadar loss limit, anda kena ada loss limit harian. Anda kena ada baki ataupun balance untuk meneruskan perjuangan pada hari-hari berikutnya. Anda tak boleh keluar masuk market dan kemudian hangus, terbakar, MC. Anda tak boleh macam tu sebab nanti anda tak belajar apa-apa. Anda kena belajar cara untuk handle emosi bila loss. Kalau orang tanya saya, satu skill yang trader kena belajar, jawapannya adalah untuk tidak revenge trading. Kena belajar untuk terima loss. Anda akan dapat nampak hasil dan kesannya selepas beberapa trade. Kalau anda dah target hari ni saya akan loss $50 saja. So anda kena berlatih untuk loss $50. Ramai orang buat apa? Dia akan berlatih untuk profit $100 sehari. Itu adalah sesuatu yang gila kerana kita punya reward ni kita tak boleh nak jangka. Yang kita boleh jangka ataupun kawal apa dia? Kita punya risk ataupun kita punya stop loss sahaja. Kalau kita dah loss $50, kita ada baki, kita ada pilihan. Sama ada nak stop trading, iaitu jadi trader yang betul, ataupun kita nak cuba dapatkan balik duit itu. Kenapa 90 to 95% trader loss? Sebab dia nak cuba dapatkan balik duit yang dia dah pun lebur. Setuju tak? Itulah yang menjadikan ramai trader gagal. Nah, ada trader yang selalu cerita kat saya. Daripada 100, dia boleh grow jadi 500. Dia boleh grow jadi 1000. Tapi disebabkan satu loss, habis ke semuanya. Anda pun mungkin biasa dengar cerita macam tu. Itu sebab apa? Sebab tak ada loss limit. Kalau anda ada loss limit, maknanya anda boleh teruskan perjuangan pada hari-hari berikutnya. Marketnya bukannya dia pemurah setiap hari. Ada hari dia setuju dengan analisis kita. Ada hari yang dia akan melawan analisis kita. Dan kalau kita lawan dia, dia akan marah dan dia akan telan kita hidup-hidup. Anda nak tak jadi macam tu? Anda tak nak kan? Jadi inilah benda yang sebenarnya anda kena belajar. Dan benda ni tak akan diajar dalam kelas. Sebab apa? Sebab ianya unik dan sebab ianya dalam kepala kita. Kalau anda masuk kelas, mungkin dia akan bagi tahu guideline lah. Kena jaga risk, okay? Jaga you punya mental, jaga you punya tangan, jangan revenge trade dan sebagainya. Tapi at the end, bila anda one on one, sebab kita trading kan sorang-sorang. Bila anda one on one dengan market, mampu tak anda untuk bertindak seperti yang anda belajar? Saya dah mengajar 15 tahun dan bila saya bagi ujian analisis teknikal, saya bagi assignment, suruh buat assignment screenshot, back test, mereka semua dapat buat dengan baik dan bagi jawapan yang betul. Tapi kenapa masih gagal? Sebab emosi dan juga risk management. Mungkin mereka dah pun berjanji, hari ni loss 1% saja. Tapi bila dah loss 1%, dia pergi revenge. Ataupun tak sempat loss 1%, dia buang SL, dia tambah SL. Sudahnya loss jadi lebih daripada 1%. Kenapa jadi macam tu? Mungkin sebab nak cepat ataupun nak profit dengan segera. Anda kena bagi masa untuk kuasai trading. Kalau anda dah pun mengumpul lemak dalam badan anda selama 10 tahun, takkanlah dalam sebulan lemak tu boleh hilang. Mungkin dia makan masa setahun. Dan kalau anda punya sifat negatif dalam trading tu dah 3 tahun anda kumpul, of course anda perlukan masa untuk mengikis dan mengubah tabiat anda. Kalau dulu suka revenge trade, sekarang ni anda berusaha untuk tidak revenge trade. Dia akan makan masa 3 ke 6 bulan. Sebab ada kalanya 2 minggu anda boleh. Minggu ketiga anda terbuat balik perangai lama. So anda kena bagi masa yang secukupnya. Bercakap tentang analisis teknikal, anda tak perlukan analisis teknikal yang terlampau canggih ataupun kompleks. Ini kerana buatlah macam mana pun, anda cuba baca fundamental banyak-banyak pun, anda tetap akan loss. Kebarangkalian untuk win atau loss adalah sentiasa 50-50. Tapi kebarangkalian untuk anda jadi profitable trader selepas 10, 20 ataupun 30 trade, itu bergantung kepada
skills, konsistensi dan juga disiplin anda. Bercakap mengenai disiplin paling penting, sekali lagi saya nak ulang adalah respect your loss limit. Kalau anda dah berjanji untuk loss 5% ataupun 1% sahaja satu hari, maka berlatihlah untuk berhenti trade bila loss limit tersebut dah sampai. Inilah benda yang sepatutnya anda belajar. Berbalik kepada tajuk, kenapa dah belajar pun masih gagal dalam trading? Sebab kita terlampau taksub nak belajar teknik. Kita nak elakkan kesakitan ataupun pain bila loss. Sebenarnya dalam secara separa sedar, anda cuba nak elak loss. Anda tak boleh nak accept loss. Sebab tu anda bersungguh mencari teknik lain ataupun berusaha untuk mendalami teknik anda sedalam-dalamnya. Sekali lagi saya nak ingatkan, semua tu tak ada guna kerana apa pun anda buat, kebaran kalian untuk loss sentiasa ada. Jadi macam mana kita nak dance with the market? Macam mana kita nak menghadap uncertainty dalam market? Jawapannya adalah your risk limit. Kalau dah risk 1%, apa pun jadi dekat market, anda tahu yang anda loss 1% saja. Macam itulah baru anda punya psikologi ataupun mindset boleh tenang. Inilah yang dikatakan sebagai psychology trading. Inilah benda yang anda kena belajar dan lakukan untuk jangka masa panjang. Kalau anda masih belum sedar, trading ni ada hari dia menjadi, ada hari dia memang tak menjadi. Bila dia tak menjadi, kita lawan, kita akan hancur. Bila dia menjadi dan kita push lagi, selalunya masa itulah profit kita akan banyak. Kita tak boleh jadi macam orang lain. Orang lain bila profit, dia takut. Dia takut apa? Dia takut market ambil balik profit tu. Jadi apa dia buat? Dia pun close awal. Tapi bila dia loss, dia berharap market akan patah balik. Dia tak nak absorb ataupun merasai kesakitan loss. Jadi apa dia buat? Dia akan buang SL, dia akan hold selama mungkin selagi dia mampu dan selagi dia tak MC. Jadi nampak tak perbezaan antara winners dengan losers? Winners akan keep on pushing bila dia tengah winning ataupun bila market menyebelahi dia. Losers pula, bila market lawan dia, dia akan lawan balik. Solusinya mudah saja, iaitu anda kena ada risk limit. Letakkan satu limit harian yang anda akan ikut untuk jangka masa panjang. Anda nak risk 1%, 5% atau 10% sehari, itu terpulang kepada anda. Ini kerana risk appetite setiap orang berbeza. Jadi sebagai penutup kepada podcast kali ini, anda kena fokus ataupun beratkan pembelajaran anda terhadap psikologi trading. Dan untuk mempunyai psikologi yang terbaik, ianya bermula dengan risk management. Teknik sekadar bantu kita untuk buat keputusan, untuk entry ataupun tidak. Tapi walaupun kita dah ikut SOP, kemungkinan loss sentiasa ada. Jadi persoalannya, kalau anda loss, adakah loss tersebut menjahanamkan akaun anda ataupun loss tersebut adalah sesuatu yang terkawal? Nak jadi profitable trader, anda perlukan masa untuk belajar. Jadi bila loss anda terkawal, lamalah anda berada dalam market untuk teruskan perjuangan dan juga pembelajaran. Barulah anda boleh grow 4 benda, iaitu skills, ilmu, pengalaman dan juga modal anda. Jadi itu sahaja yang saya nak sampaikan dalam episod kali ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih. Okey, sekian sahaja untuk episod podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya, teachers learn the most. Share episod podcast kali ini dengan sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Selamat maju jaya dan kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.